Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada malam ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan mengenai jalan menuju ke akhirat dalam kitab, dan kita telah belajar dan tuan-tuan telah ada kitab sebelum daripada ininya, dan kita sampai pada muka surat 6, tak silap ingatan ananya, betul kan? Muka surat 7, muka surat 6, di mana kita sebut tentang jiwa itu adalah musuh yang utama. Betul, tajuk yang oleh kerana cuti lama ni dia akan terlupa kita tajuk demikian. Tajuk di mana kita sebut tentang mengenai, sebelum daripada ini kita telah baca luahan hati tuan kitab kita ini, Syekh Abdullah Haddad, cerita tentang mengenai mengapa perlu sangat untuk kita nak menyati di antara satu sama lain, dan kenapa kitab ini dikarang. Dan kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai dalam mukaddimah kepada kenapa kitab ini dikarang. Di antara sebabnya kerana dia sebut tugas sebagai orang yang setiap mukmin ini mestilah saling ingat menyati supaya kita tidak sampai sesat untuk berjalan sampai ke akhirat. Bimbang-bimbang betapa ramai orang yang hidup tiba-tiba dia sesat, dia tak jumpa jalan ke akhirat. Sebab itulah dia karang kitab ini. Kerana hidup di atas dunia ini, kita nak hidup di dunia, Allah dah sedia dah kelengkapan untuk nak hidup. Tetapi nak hidup di akhirat, Allah suruh kita sediakan sendiri untuk nak hidup ke akhirat Allah. Oleh kerana nak hidup di akhirat Allah, dia tak jadi sama dengan kehidupan dunia ini. Oleh kerana nak hidup di dunia ini, Allah sedia semua kelengkapan untuk kita nak hidup. Rezeki kita Allah dah tulis, ajal kita Allah dah tulis, kemudian amalan kita, kehidupan kita semua sudah cukup dilengkapkan oleh Allah. Tetapi untuk nak hidup di akhirat, maka kita perlu bersiap. Kita perlu mempersiapkan bagaimana kita nak masuk dalam syurga mana, kemudian bagaimana kita di padang mahsyar nanti, dengan siapa kita nak bersama. Semua tu perlu pada persiapan kita di dunia ini. Salah satu caranya tuan kitab kita sebut, ini kitab yang dikarang dengan tujuan demikianlah. Tujuan paling-paling tidak supaya kita selamat sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Hari ini kita sambung lagi dalam tajuk kecil kitanya, jiwa itu adalah musuh yang paling utama yang perlu nak didik dalam diri kita ni. Di antara perkara yang paling utama yang kita kena jaga pada diri kita yang disebut dengan jiwa kita. Kerana kalau jiwa kita ni betul, maka betullah kita menghadap depan Allah nanti. Kalau jiwa kita ni tak terjaga, maka rosaklah jiwa kita ni. Rahan sekian, anak-anak sebut sikit sebelum daripada kita masuk dalam pengajian kitab kita ni. Ada 2-3 perkara yang diajar yang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut supaya kita ni dapat, walaupun saat mana orang lain tak dapat, kita mesti mendapat 2-3 perkara yang utama dalam hidup kita sebelum daripada kita menghadap depan Allah nanti. 2-3 perkara utama ni dia paling bernilai dalam hidup seseorang. Kita tidak dinilai dengan harta benda, kita tidak dinilai dengan pangkat, kita tidak dinilai dengan jawatan di sisi Allah, tetapi kita dinilai dengan sesuatu perkara yang lain yang tidak sama dengan nilaian yang dipandang pada nilaian manusia. Apa benda yang kita kena dapat dalam hidup kita ni? Ulama kata yang pertama, kita kena dapat hidayah Allah. Hidayah Allah ni satu benda yang paling utama yang perlu kita dapat. Dan kalau kita dah dapat, kita berdoa biar mengekali hidayah itu berterusan dalam hidup kita. Kerana hidayah ni tak semua orang dapat hidayah. Dalam hidup ini kalau kita perhati, dalam hidup kita ni tak semua orang dapat yang disebut dengan hidayah. Berapa ramai orang yang terlepas peluang untuk dapat hidayah.
Hidayah maksudnya bimbingan yang Allah susun pada diri kita, biar kita ni sentiasa dalam hidup kita dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maksudnya kita ni sentiasa ditunjukkan jalan yang benar, sehingga kan dalam hidup kita tiap kali mana kita solat, doa kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong hidayahlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Hidayah ni besar nilai dia, sebab Allah sebut yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah akan pilih pada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Tak semua orang yang Allah akan bagi hidayah, tak. Di antara orang yang dekat dengan sumber hidayah tapi tak dapat hidayah, siapa dia? Abu Talib. Contoh yang mudah. Abu Talib ni orang yang dekat dengan sumber hidayah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak dapat hidayah. Abu Talib sampai mati tak dapat hidayah. Sampai peringkat Rasulullah doa pada Allah supaya Allah selamatkanlah pakcik dia ini. Turun ayat Quran tegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak bagi hidayah pada siapa yang kamu kehendaki, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki itu sendiri. Maknanya dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa minta dengan Allah ataupun berusaha untuk dapat hidayah. Dah dapat hidayah, kalau kita dah dapat hidayah, doa pada Allah biar mengekali hidayah itu dalam jasad kita. Kerana ramai mana orang yang sudah diberi hidayah, tiba-tiba dicabut lagi, dicabut kembali hidayah tadi. Sepatutnya dia dah kekal dah hidayah itu pada jasad, tiba-tiba hidayah tadi tercabut. Berapa ramai orang yang dekat nak mati, tiba-tiba tak boleh nak mengucap. Berapa ramai orang yang dia berusia, semakin dia berusia semakin menggatal, semakin berusia semakin pelik PL-nya, dipanggil demikian. Semakin berusia semakin teruk kejahilannya. Maknanya apa dia? Hidayah itu mula dicabut dan dicabut. Dicabut dalam jasad seorang ni. Kita baca doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini hidayah ni benda yang besar. Wahai Tuhan kami, kamu tolong jangan pesongkan hati kami setelah mana kamu telah bagi hidayah pada kami. Ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kerana kamulah yang kamu kurniakan pada kami ni sebanyak mungkin rahmat kamu. Fa'id innaka antal wahhab. Kerana kamu ni yang memberi segala pemberian itu sendiri. Dalam hidup kita ni berapa ramai ustaz-ustaz yang berubah perangai menjadi teruk dalam hidup. Berapa ramai orang yang dulu teruk kemudian berubah menjadi orang yang baik pula dalam hidup. Maknanya gambaran apa dia? Hidayah. Hidayah Allah ni Allah pilih dalam hidup seorang. Kita boleh tengok berapa ramai artis-artis yang teruk-teruk, tiba-tiba Allah bagi hidayah menjadi ustaz-ustaz yang baik. Berapa ramai ustaz-ustaz yang dah baik dah berubah jadi artis pula, misal contoh. Maknanya dalam hidup ini hidayah itu milik Allah. Allah boleh balik-balikkan hati manusia ni sekejap je. Sekejap je dalam hidup. Ni yang kita baca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mula kita baca, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, kamu jangan balikkan hati aku ni ya Allah. Setelah mana aku ni sudah taat pada perintah kamu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa kita, maha suci kamu ya Allah, kerana aku ni sentiasa melakukan kezaliman dalam hidup aku ni sendiri. Ini yang pertama yang kita kena dapat. Yang kedua, kita kena dapat dalam hidup kita ni yang disebut dengan keberkatan dalam kehidupan. Biar hidup kita ni berkat. Ni berkat ni anak ulang banyak kali di sini. Dan di antara kuliah yang terawal yang anak cerita tentang berkat di sinilah. Yang anak ingat lagi, anak cerita tentang konsep berkat dalam hidup. Hidup ini satu benda yang paling utama yang kita kena dapat, biar berkat. Duit tak banyak tak apa, tapi biar berkat. Rumah tangga tak besar tak apa, tapi biar rumah tangga berkat. Hidup kita, jawatan kita tak besar tak apa, tapi biar berkat. Berkat itu utama. Berkat ni tak ada pada orang munafik, tak ada pada orang kafir. Orang kafir tak ada, orang munafik tak ada. Orang kafir dia boleh dapat sijil halal. Sijil halal, dia pergi JAKIM, jumpa dengan JAKIM, minta sijil halal, JAKIM boleh bagi. Boleh bagi sijil halal, cukup syarat dia boleh bagi. Tapi orang kafir minta sijil berkat dengan JAKIM, JAKIM tak boleh bagi. Tak boleh bagi. JAKIM pun sebut, kami pun tak tahu kami ni berkat ke tak berkat, katanya JAKIM ni.
Nak sebutnya gambaran berkat itu, siapa yang bagi? Allah. Allah yang kurniakan pada kita keberkatan. Berkat itu apa dia? Sesuatu benda yang sempit tetapi dirasakan luas. Sesuatu yang sedikit tetapi dirasakan banyak. Sesuatu yang nampak sukar tetapi dirasakan senang. Itu tanda berkat. Maknanya hidup kita ni bukan kita nak kepada jawatan besar, tapi kita nak jawatan yang diberkati. Kita bukan nak kepada harta benda yang banyak, tapi harta benda yang diberkati. Kita bukan nak makanan yang sedap, tetapi makanan yang diberkati. Maknanya benda yang berkat ni tak ada pada istilah orang munafik, tak ada pada istilah orang kafir, kecuali orang mukmin je. Sebab tu kita baca doa, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami dengan setiap benda apa yang kamu kurniakan pada kami, ya Allah. Dua yang kita kena dapat dalam hidup kita. Yang ketiga, sebelum daripada kita nak sebut musuh tadi, jiwa tadi, yang ketiganya kita kena dapat yang disebut dengan keampunan Allah. Keampunan Allah ni satu benda yang besar dalam hidup kita. Kerana keampunan ini tak ada orang yang boleh mengampunkan orang kecuali Allah. Dosa-dosa kita ni perlu sangat Allah ampunkan. Perlu sangat kita mati dalam keadaan tidak ada dosa. Jangan kita mati dalam keadaan kita ni berdosa. Bahkan Rasulullah ajar hidup ini minta ampun pada Allah sebanyak mungkin. Berapa kali sehari kamu kena minta ampun pada Allah? Sebanyak lebih kurang 70 kali sehari. Kerana aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Rasulullah SAW sebut, inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Aku ni bertaubat pada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sebut, inni atubu ilallahi aktsara 100 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 100 kali sehari. Nak taubat ni sampai peringkat Allah ajar. Kalau waktu mana kamu nak taubat, kamu diajar supaya wasari'u, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang taubat. Allah gunakan wasari'u. Wasari'u maknanya kamu kena berlari minta ampun pada Allah. Jangan kamu tangguh-tangguh. Jangan sebut inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sebut saya nak buat akan datang, saya nak buat akan datang. Jangan. Dalam hidup kita taubat sepanjang masa. Dalam hidup kita ni, mulut kita diam-diam saja, kita duduk saja mulut kita sebut Rabbighfirli, Allahumma ighfirli. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa saya, ya Allah. Ya Allah, tolong maafkanlah kesilapan saya, ya Allah. Mulut kita ni jangan terhenti. Kerana apa dia? Kerana bimbang-bimbang kita mati dalam keadaan dosa-dosa yang banyak. Dosa yang banyak inilah yang menjadi, yang tidak membezakan kita dengan orang munafik, tidak membezakan kita dengan orang kafir. Orang kafir dosa banyak, orang munafik dosa banyak. Tiba-tiba kita orang mukmin pun dosa banyak juga. Rugilah kita. Bila kita jadi orang mukmin, patutnya dosa kita ni sentiasa dibersihkan dan dibersihkan setiap masa dan setiap hari. Tiga. Dan yang keempat, yang perlu ada pada diri kita ni, benda yang paling bernilai dalam hidup kita, yang disebut dengan keredaan Allah. Biar kita dapat, biar Allah redha pada kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, maknanya Allah redhalah pada mereka semua. Wa radu an, dan mereka semua redha dengan ketentuan Allah dalam hidup mereka. Maksudnya sampai peringkat kita ni dapat redha Allah. Kita hidup kita bukan cari redha manusia tak, tapi cari redha Allah. Redha Allah tu yang paling utama. Biar Allah suka dengan kita, biar puas hati kita dengan Allah. Yang ni yang utama. Barulah kita mampu untuk mengawal diri kita, baru mampu untuk mengawal jiwa kita. Yang ni yang dimaksudkan oleh tuan kitab kita ni. Maksudnya jiwa itu akan menjadi musuh utama dalam hidup kalian kalau kalian tidak disusun dengan 4 perkara tadi. Mudah-mudahan kita boleh faham benda perkara demikian. Jiwa itu memang dah menjadi musuh, sedangkan musuh tidak boleh dipercayai. Bahkan dia adalah musuh yang paling utama sekali, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, a'da aduwika nafsuka allati baina jambai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara musuh yang paling utama dalam hidup kamu ni ialah yang disebut di sebalik kedua lambungan kamu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni jiwa kamu, benda di antara perasaan kamu ataupun nafsu kamu. Yang disebut dengan nafsu kamu tu, kalau sekiranya kamu tak boleh nak kawal, itulah musuh yang paling utama pada diri kamu. Nafsu nak tidur, nafsu nak makan banyak,
nafsu nak cakap banyak, nafsu dia bernafsu, nafsu nak memandang benda yang haram. Nafsu ni di antara benda yang kamu nak kena kawal diri kamu, nak kena kawal diri kamu. Nafsu kita nak suruh rehat. Sedangkan hidup kita ni tak ada masa yang kita boleh berehat kecuali kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, kita rehatlah. Selagi mana kita tak meninggal dunia, kita tak rehat. Sebagai seorang hamba Allah, kamu kena buat kerja. Tidur tu pun kamu tidur dalam keadaan ibadah. Kamu nampak tidur tu rehat, nampak tidur tu rehat. Tak, sebenarnya tidur kamu tu ibadah, wahai orang mukmin. Sampai peringkat demikian. Kamu berjalan pun kamu ibadah. Sampai peringkat demikian. Bila kamu nak rehat? Bila kamu mati. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mana tengok mayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus. Rasulullah bingkang bangun. Rasulullah sebut mustarah atau mustarah min, kata Rasulullah. Rasulullah SAW sebut terus. Tengok mayat dia, Rasulullah kata berehatlah dia, ataupun direhatkan ke atasnya, katanya Rasulullah. Rasulullah SAW sebut demikian. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud berehat dia ya Rasulullah? Dan apa maksud direhatkan ke atasnya ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata orang mukmin kalau mana dia meninggal dunia, maka dia mula berehatlah daripada kepenatan dalam ketaatan. Dia meninggal dunia tu dia meninggal dunia tu dia rehatlah. Rehat, penat kan, di atas dunia penat. Dan ana ulang banyak kali kan, kita buat benda yang disuruh oleh Allah ni semua penat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat. Ni dengar kuliah ni pun penat ni. Dengar kuliah ni penat. Lalu pula tabur derma lagi penat, pejam mata kita ni. Nak sebutnya penat. Kita buat benda yang disuruh oleh Allah ni memenatkan diri kita. Buat benda taat ni memang penat. Jaga rumah tangga penat, susun masyarakat penat, hidup dalam keadaan taat memang penat. Tetapi penat kita pun bila kita nak rehat, waktu mana kita meninggal dunia. Bila kamu meninggal dunia, kamu rehat. Nafsu kata kamu rehat dulu, kamu rehat dulu. Bila kamu nak sekarang ni kamu kena rehat. Ni nafsu disebut demikian. Tetapi bila kamu boleh kawal nafsu kamu, untunglah kamu. Yang ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Nak suruh jaga pada diri kita. Syabas syair ini ketika mana dia merungkaikan kata-kata dia, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbasu min 70 syaitanan. Dia sebut jagalah jiwa kamu ataupun nafsu kamu tu baik-baik. Jangan sampai kamu terpedaya dengan nafsu kamu. Ghawaid. Jangan sampai kamu ni terpedaya dengan hawa nafsu kamu. Dalam diri kamu tu kamu jaga betul-betul. Ya, jiwa kamu tu kamu kawal betul-betul. Jangan sampai peringkat nafsu kamu mengawal kamu, jangan. Biar kamu menjaga nafsu kamu, kawal nafsu kamu. Tak tahu kadar nak makan berapa banyak, nak tidur berapa lama, nak jalan berapa jauh. Maksudnya kamu boleh kawal nafsu kamu, beruntung kamu. Beruntung kamu. Kerana pan nafsu akhbasu min 70 syaitanan. Disebut syairnya sebut, dia kata nafsu kamu tersebut yang disebut jiwa, tapi perhatian sekarang boleh tukar pada nafsu. Nafsu tu sendirinya, kalau sekiranya dia nak buat jahat sungguh, dia satu je, tapi sama dengan 70 jenis syaitan yang datang, yang nak menggoda pada diri kamu. Maknanya kamu nak lawan nafsu, kamu nak kawal nafsu kamu tu sampai peringkat demikian. Oleh demikian kamu kena bertahan di saat mana dahlah kamu ada musuh dengan syaitan, kamu ada musuh lagi dengan manusia, kamu ada lagi musuh yang disebut dengan nafsu yang tidak dikawal dengan agama tadi. Sama besar nilai satu nafsu kamu tu sebanyak lebih kurang 70 jenis syaitan yang datang untuk menyerang kamu seorang. Kemudian tuan kitab ni dia doanya, ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan penuh kebenaran kamu dan lindungilah aku daripada kejahatan diri aku sendiri. Ni doa lah. Doa sebagai seorang mukmin ni, hidup jangan tertinggal daripada doa. Di antara benda yang dia berdoa, minta ya Allah tolong tunjuk jalan kebenaran ini. Hidup ni biar sentiasa ditunjuk jalan yang benar. Jangan sampai kita rasa kita benar tapi sebenarnya kita tidak benar. Kita rasa kita dah betul tapi sebenarnya tak betul lagi. Jangan sampai peringkat demikian. Biar Allah tunjukkan jalan yang lurus dalam hidup ini, dan Allah lindung kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Kejahatan diri kita sendiri bila? Waktu mana kita mula mengikut hawa nafsu. Bila mengikut hawa nafsu, mula jadi jahat terus. Jadi tak kenal terus perangai kita. Jahat tak jahat tu, dia boleh sampai peringkat tembak muka orang, senang kita ni.
Jahat tak jahat dia tu sampai dia tak kenal lagi anak isteri orang. Jahat tak jahat dia ni sampai peringkat dia tak boleh nak kawal diri dia. Ini jahat, kejahatan diri dia sendiri. Kata yang Tuhan kitab ni, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu, ya Allah. Lindungilah dia aku ni, jangan sampai aku mensyirikkan dengan kamu sikit pun yang aku ketahui, dan aku mohon keampunan terhadap apa-apa yang aku tidak ketahui. Tuan kitab kita ni cara dia mengarang dalam kitab ini. Risalah ini terbahagi pada beberapa fasal, kata tuan kitab kita. Nak masuk mukadimah, di penghujung mukadimah ini disebut, aku telah membahagikan tulisan aku dalam kitab kecil ini kepada beberapa fasal dengan mengatakan pada tiap-tiap fasal nanti ungkapan ini. Kamu perhati betul-betul. Tiap kali mana aku sebut saja benda demikian, aku sebut begini. Hendaklah kamu membuat begini dan juga buat begitu. Hendaklah kamu buat begini dan buat begitu. Maksudnya apa dia? Hendak menunjukkan kata itu terlebih dahulu kepada diri aku sendiri. Tiap kali mana aku sebut hendaklah kamu buat begitu, buat begini, sebenarnya aku tuju pada diri aku dulu. Itu cara orang yang tawaduk dalam hidup dipanggil. Tawaduk dalam hidup ni, setiap kali mana kita ajar orang, bukan kita nak ajar orang suruh orang tu jadi baik saja, tidak, tetapi diri kita pun kena jadi baik sama. Di antara benda yang kita kena tuju diri kita dulu. Cakap kita tu, tuan kitab kita ni sebut, tiap kali mana aku sebut kamu kena buat begitu, buat begini, sebenarnya aku tuju pada diri aku dahulu. Biar aku buat dahulu. Menjadi demikian. Ialah kadang-kadang kan ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah dia suruh orang buat baik. Dia sendiri tak buat baik. Tu yang jadi rosak dalam hidup. Dia mengajar orang jangan tabarruj, jangan ikhtilaf, jangan itu, jangan ini. Dia sebut syariat agama melarang, tapi dia sendiri tabarruj. Dia sendiri yang pakaian yang pelik-pelik kadang-kadang. Dia jadi demikian. Yang menyebabkan kadang-kadang kamu ni mengajar apa dia? Kamu sebut pada siapa dia? Kita sebut demikian. Benda yang sepatutnya kamu tuju pada diri kamu sendiri. Anda tengok kadang-kadang kan dalam TV tu, kita buka TV, tengok kadang-kadang ustazah ni merah, biru, kuning muka ni. Kadang-kadang ustazah ni, kita kata kenapa nak ustazah ni jadi demikian? Maknanya sampai peringkat demikian. Dia sendirinya bertabarruj. Dah kalau tutup mata warna hijau, buka mata warna merah, macam contoh. Agak-agak orang dengar kuliah dia ke orang memandang muka dia. Benda-benda demikian. Kadang-kadang kita sedang tuju pada orang, sebut benda baik, cerita benda yang elok, tapi kita sendiri sedang bertabarruj. Kita sendiri yang tak terjaga. Bukan ustazah sini lah, ustazah Australia dia. Maknanya gambaran sama juga dengan ustaz-ustaz, sama dengan diri anda sendiri. Maknanya setiap kali mana kita sebut, jangan kita fikir orang, fikir diri kita dahulu. Para hadis kan bayang, dalam hadis Rasulullah cerita tentang bagaimana dahsyatnya orang yang dia sebut pada orang benda yang betul, tiba-tiba dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Macam mana kesudahan orang? Dia sampai peringkat dibakar dalam api neraka Allah, sehingga kan perut dia tu terburai dalam api neraka Allah. Orang semua memandang pada dia. Orang tanya dia, tidakkah kamu dahulu yang mengajar orang suruh buat baik, kamu sendiri yang bagi tahu pada orang nak suruh jadi bagus dan sebagainya, tiba-tiba hari ni kenapa kamu masuk dalam neraka? Dia sebut aku suruh orang buat baik, tapi aku sendiri tak buat benda yang aku suruh buat. Yang menyebabkan aku dahulu yang kena benda-benda yang sedemikian. Kemudian katanya tuan kitab kita ni, kemudian aku tujukan pada saudara-saudara aku, maksudnya adik-beradik aku, pada orang yang dekat dengan dia aku. Orang yang kalau aku kata kamu kena buat begini, kena buat begitu, sebenarnya aku tuju pada dia aku dahulu. Yang kedua, orang yang hampir dengan dia. Siapa dia? Adik-beradik aku. Kemudian ataupun mak-mak saudara aku, ataupun bapa saudara aku, orang yang haram kahwin dengan dia aku ni sendiri, yang menjadi sebab pada menyusun buku ini khususnya. Sebab mereka lah yang menyebabkan aku karang kitab ini. Katanya tuan kitab kita ni, dan akhir sekali kepada sekalian orang yang menatap buku ini daripada kaum muslimin umumnya, katanya tuan kitab kita ni. Ungkapan semacam inilah tentu memberi kesan pada diri setiap orang yang membacanya. Bila aku sebut begitu, nak suruh terkesan, sebut biar sampai kepada jiwa orang yang mendengar. Kenapa aku sebut kamu kena buat begitu, kamu kena buat begini, nak suruh sampai dalam jiwa setiap kali mana kamu membaca.
Dan moga-moga dengan itu insya-Allah taala aku akan terselamat daripada celaan dan ancaman yang datang dari dalam agama. Yang warid daripada agama maksudnya yang memang sah daripada agama. Orang yang dia ada ilmu, tiba-tiba dia tak mengajar orang, dia dahulu diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada ilmu tapi dia menyembunyikan ilmu. Dia ada ilmu tapi tak bagi tahu pada orang tentang agama yang dia tahu. Maka dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala lebih utama daripada orang yang buat salah itu. Kalau orang buat salah, tiba-tiba orang yang buat salah tersebut dia tak ada ilmu. Kamu ada ilmu, kamu biarkan dia buat salah tersebut, maka kamu tunggulah, kamu dahulu dicela di pada mahsyar Allah kerana ilmu yang kamu ada itu kamu sembunyi daripada ilmu yang kamu dapat tersebut. Imam Ghazali kan dia pesan apa dia? Jadilah dua golongan dan jangan jadi dua golongan. Imam Ghazali pesan hang. Jadi golongan yang tahu bahawa dia tahu. Jadi golongan yang pertama dia tahu bahawa dia tahu, dia mengajar orang. Ana ulang banyak kali yang ni. Dia tahu dan dia tahu, kemudian dia tahu bahawa dia tahu, dia akan sibuk mengajar orang. Saya ada ilmu sikit, ilmu saya bolehlah mengajar Quran. Tuan-tuan yang tak boleh baca Quran, tuan-tuan jumpa dengan saya, misal contohnya. Dia pun tulis, dia lekat di bot-bot papan kenyataan di masjid dan sebagainya. Sila ambil nombor telefon saya, datang bertalaki dengan saya boleh mengajar. Secara percuma je. Dia sebut demikian. Dia nak mengajar orang, dia ada ilmu, dia mengajar orang. Alhamdulillah, orang ni orang yang untung. Ataupun jadi golongan kedua. Golongan kedua apa dia? Dia tahu bahawa dia tak tahu. Dia akan cari orang untuk dia nak belajar. Dia sedar yang dia tak tahu. Apabila dia sedar yang dia tak tahu, dia tahu bahawa dia tak tahu. Dia tahu bahawa dia tak tahu ni, dia akan cari orang, dia nak belajar. Dia akan sibuk cari, tanya siapalah yang boleh mengajar pada saya, yang saya ni tak boleh baca lagi Quran ni. Saya ni tak faham lagi hadis ni. Dia akan sibuk cari orang untuk dia tahu. Untung. Dan jangan jadi golongan yang ketiga. Golongan ketiga apa dia? Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia ingatkan dia dah tahu, rupa-rupa dia tak tahu lagi. Dia ditimpa dengan penyakit syok sendiri. Penyakit syok sendiri ni, dianya tak tahu bahawa dia tak tahu. Yang inilah yang sedang melanda umat Islam pada hari ini. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia ingatkan dia tahu. Lalu di waktu tersebut dia berpura-pura tahu sedangkan dia tak tahu. Apabila dia tak tahu, yang dia tak tahu ini yang menyebabkan kerosakan dalam hidup. Yang ditimpa dengan penyakit perasaan. Ataupun Imam Ghazali kata dia tak tahu bahawa dia sudah tahu. Kemudian dia tak mengajar juga orang lain. Golongan yang keempat ini kamu jangan termasuk di kalangan demikian. Maknanya tuan kita kata, saya karang kitab ini dengan tujuan nak suruh paling-paling tidak saya telah selamat di hadapan Allah. Biar saya selamat di hadapan Allah ini. Yang ditujukan pada orang yang mengatakan sesuatu lalu tiada dibuatnya. Saya bimbang sangat. Saya sebut-sebut, tiba-tiba saya suruh orang buat, tiba-tiba saya sendiri tak buat. Benda yang saya suruh buat ini, dan dia mengetahui sesuatu lalu tidak diamalkannya. Ataupun kita tahu sesuatu ilmu dalam agama, tiba-tiba kita tak mengamalkannya. Tak mengamalkan ilmu tentang agama tadi. Allah, ramai mana kita kan. Kita tahu kena bangun tahajud malam, tapi biar je, biar berlalu begitu saja. Kita tahu kena semayang sunat duha, untungnya semayang sunat duha. Berapa ramai orang biarkan begitu saja. Masa duha dia berlalu begitu saja. Kita tahu masa yang paling untung kita nak puasa sunat, bila masa dia, tapi kita biar je masa itu berlalu. Biar je. Bila kita rasa menyesal, bila dekat nak mati. Bila dekat nak mati, malaikat maut dah mula berdiri depan muka kita. Tengok depan muka kita, baru kita sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak jangan bagi mati dahulu? Sekarang dah nak mati ni, jangan bagi mati lagi. Dia sebut demikian. Ni dia tahu tapi tak nak amal. Tak beramal dengan ilmu. Dan apabila aku mengatakan pada diriku, hendaklah kamu membuat begini dan begitu, itu menunjukkan bahawa semua amalan itu masih belum aku amalkan. Dia sebut demikian. Kalau ayat depan ni yang kita akan guna nanti, hendaklah kamu berbuat begitu dan begini dan begitu, menandakan semua amalan itu belum aku buat lagi. Tuan kitab kita ni cukup tawaduk cara dia ni. Dia sebut sesuai dengan apa yang aku mengetahuinya
dan sesungguhnya aku masih terus mendorong diri aku untuk beramal sesuai dengan apa yang aku serukan itu. Dua ayat ni akan kita temui. Tiap kali depan nanti kita akan jumpa ni. Sama ada kita gunakan hendaklah kamu buat begitu dan begini, sebenarnya aku tuju pada dia aku sendiri. Ataupun kalau aku sebut hendaklah kamu membuat begitu dan begini, sebenarnya aku juga belum buat lagi benda itu. Tetapi aku sedang berusaha untuk membuat benda yang amalan itu. Bimbang kalau aku tak terbuat benda tersebut. Dengan itu akan hilanglah kekeliruan atas kaum muslim mukminin yang sentiasa melupakan dirinya sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Ta'ala terhadap orang yang tidak berakal dalam firman Allah Ta'ala. Allah cerita apa dia? Orang jenis macam ni atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah sebut, apakah patut kamu suruh orang buat baik? Dalam agama ni beria kamu suruh orang buat baik. Kamu suruh orang buat baik, wa tansawna anfusakum. Kamu sendiri lupa pada diri kamu sendiri. Suruh orang tutup aurat, jom kita kembali pada Islam. Isteri dia sendiri tak tutup aurat. Dia suruh orang balik pada agama. Jom kita ikut dengan Al-Quran. Jom kita hidup dengan Al-Quran. Nak sebutnya gambaran bagaimana dia beria je. Tapi orang kata, jom kita laksanakan wuduk. Tak boleh, masyarakat majmuk. Dia akan jawab terus. Kita jawab balik, habis Brunei itu majmuk juga. Brunei itu majmuk juga. Tapi kenapa yang dia boleh buat? Kenapa kita tak boleh buat? Kita ni merdeka tahun 57 lagi. Merdeka. Brunei baru je merdeka. Tiba-tiba kenapa boleh buat? Brunei itu boleh buat. Yang negara secoik je besar. Tiba-tiba boleh buat. Kita yang besar ini pun tak berani nak buat. Kenapa? Maknanya apa dia? Kamu suruh orang buat benda yang baik. Kamu suruh orang buat baik. Tapi kamu watansawna anfusakum. Kamu lupa pada diri kamu sendiri. Ini cara demikian. Suruh anak-anak pergi baca Quran, pergi baca Quran. Yang mak ayah duduk depan TV tengok I love you Mr. Aragon. Nak sebutnya gambaran demikian. Kita beria nak suruh anak-anak pergi baca Quran, pergi masa baca Quran. Yang kita sendiri relax depan TV. Benda-benda. Wa antum tatlunal kitab. Kamu sendirinya baca kitab. Kamu sendirinya belajar kitab. Kamu tahu. Wa antum tatlunal kitab. Bukan kamu tak tahu. Kamu ada penyelidik, kamu ada pakar, kamu ada penasihat, kamu ada semua. Tatlunal kitab. Ada semua benda demikian. Wa afala ta'qilun. Kamu ni tak ada akal ke? Katanya Allah. Afala ta'qilun. Allah kata bodoh ke kamu ni? Payah sangat ke nak faham tentang ajaran agama? Benda yang senang je, benda yang mudah je untuk dipahami. Benda demikian, tiba-tiba kenapa payah sangat untuk kamu nak buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tempat kita ni kan tiap-tiap hari tembak. Tadi mati lagi seorang. Pegawai agama, timbalan pengarah jabatan penguasaan agama ditembak mati. Ustaz-ustaz kena tembak mati kan? Nak sebut sebelum daripada ni kita ingat berebut harta je. Sekarang ni ada benda lain yang sedang direbut. Nak kata ustaz banyak mana sangat duit. Nak pada harta? Tak, bukan nak pada harta. Mesti benda yang lain. Boleh jadi dulu timbalan pengarah custom yang kena tembak. Kemudian pegawai bank. Boleh jadi ada sebab mereka nak pada harta dan sebagainya. Tapi apabila sampai pada ustaz yang kena tembak, ustaz yang kena tembak juga, maknanya ada benda lain. Manusia bukan sekadar nak pada harta sekarang. Dia nak pada kuasa. Dia nak pada tahta. Dia nak pada kelebihan yang ada pada dia. Hanya tiap-tiap hari ni tembak, bunuh dan sebagainya. Sebab tu kita kata selagi mana kita tak balik pada Al-Quran, tak balik pada hadis Rasulullah, selagi itu tak selesai. Tak selesai benda ni. Kita buatlah peraturan macam mana pun. Kita buatlah undang-undang bagaimana sekalipun. Kita tak boleh nak tanding dengan tandingan agama Allah itu. Kita nak buat macam mana? Tak ada dalam sejarah orang berjaya melawan Allah. Tak ada. Tak ada dalam sejarah. Kita pula mencuba, di kalangan kita cuba lagi nak lawan perintah Allah. Tak berjaya. Fir'aun tu hebat dah. Tapi besar-besar Fir'aun pun kalah juga. Qarun itu kaya dah. Tapi hebat-hebat Qarun pun kalah juga. Haman itu hebat dengan jawatan dia pun kalah juga. Kita ni bukan Qarun, bukan Fir'aun, bukan Haman. Tapi kita ni manusia biasa. Tiba-tiba tak nak terima Al-Quran. Tak nak terima hadis Rasulullah. Maknanya, mana hebat kita nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala tadi.
Tak akan berjaya sampai bila? Allah sebut nakalan minallah. Nakalan maknanya cegahan datang daripada Allah. Cegahan ni benda yang Allah bagi, Allah yang kurnia. Dalam hidup kita ni macam manis, masin, pahit, pedas. Benda ni siapa yang bagi? Allah. Allah yang bagi. Dalam hidup kita ni cuba manis ini dicabut, masin ini dicabut. Boleh kita nak suruh orang lain pergi dapatkan balik masin ini? Tak boleh. Tak boleh pada diri kita. Nak suruh anak kita, man, pergi beli gula sekilo, man, nak suruh manis sikit. Tak boleh. Kenapa? Manis itu sudah dicabut. Apabila sudah dicabut, tak ada lah. Nakalan tadi, pencegahan itu datang daripada mana? Allah yang cegah. Nakalan minallah. Pencegahan itu, segala benda sesuatu itu, aku yang tolong cegah. Bila kamu dapat nakalan minallah, apabila kamu dah mulai ikut Quran, kamu dah mulai ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan biasa buat contoh yang mudah kan. Kita ni pegang suami isteri kan. Pegang je isteri kita, terangsang terus. Kenapa terangsang? Kita kata, ada orang jawab, kerana dia perempuan kan? Perempuan. Kita kata, dia perempuan. Anak kita pun perempuan juga, kita pegang tak terangsang pun. Kita pegang mak kita, perempuan juga, tak terangsang pun. Orang jawab balik, dia kata, mak kita, tangan dia dah tebal kulit, kesat kulit. Dah keras dah. Mak kita tu tak terangsang. Isteri kita lembut kulit. Kata-kata kalau lembut, alasan lembut, kita pegang benda yang lembut yang lain. Roti canai, lembut juga. Kita sebut. Kemudian apa dia? Kekabu, lembut juga. Habis tu, kenapa kita pegang roti canai tak terangsang pun? Pegang kekabu tak terangsang pun? Ke ada juga orang pegang roti canai tiba-tiba terangsang? Memang teruk sungguh dia. Nak sebut benda yang lembut juga, tapi kenapa tak terangsang yang tu? Maknanya apa dia? Allah yang bagi. Dalam hidup kita sama juga. Dalam hidup kita ni, apabila kita ni tahu dah benda ni tak akan selesai kecuali Allah yang boleh menyelesaikan. Allah yang boleh menyelesaikan. Tiba-tiba kita tak nak terima juga. Maknanya kamu ni jenis tak ada akal, wahai manusia. Bodoh kamu ni. Afala taqilun. Apakah kamu tidak berakal, wahai manusia? Dan juga daripada ancaman yang warid tentang orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengamalkannya. Yang betul datang daripada hadis Rasulullah. Rasulullah sebut, kamu ajar orang, tiba-tiba kamu tak buat benda demikian. Kamu suruh benda yang baik, tiba-tiba kamu tak buat benda demikian. Kamu buat benda yang kontradik. Kontradik maknanya bertembung pada diri kamu. Kamu suruh orang buat baik, tapi kamu sendiri yang buat benda yang jahat. Benda yang jahat tadi kamu buat, maknanya tak selesai sampai bila-bila. Macam orang jogging kan, orang jogging pagi-pagi. Kita tanya kenapa jogging? Jogging nak suruh jantung betul-betul sihat, kolesterol turun dan sebagainya. Siap jogging isap rokok, habis tu. Siap je jogging isap rokok, tak ada faedah langsung jogging. Maknanya rokok tu tentu dah kena lemah jantung. Nak sebut gambaran apa dia? Kontradik kan? Ataupun jogging. Isap rokok ni marah sangat yang isap rokok ni. Jogging, siap jogging. Habis jogging, berpeluh. Jom kita pergi kedai mamak, makan roti canai 2 biji tersebut. Dia kontradik kan? Sepatutnya bila kamu dah jaga dah jogging, kamu dah jaga kesihatan. Oleh yang demikian, kamu kena jagalah. Nak makan makanan yang gizi seimbang. Nak suruh jaga betul-betul makan buah-buah, makan makanan yang elok-elok, jangan berlemak sangat dan jangan banyak sangat kanji dan sebagainya. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh jaga tubuh badan kita. Barulah kita ni betul-betul jadi sihat. Tetapi sama juga dengan orang yang dia ada ilmu, suruh orang buat baik, dia sendiri tak buat benda yang baik. Kamu ni dah bercanggah dengan dipanggil sunnah ataupun fitrah yang diajar dalam agama dalam hidup. Tetapi dia tidak mengamalkannya. Dia menyuruh berbuat sesuatu tetapi dia sendiri tidak buat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut apa dia? Yu'maru bil alim ilan nar. Di akhirat nanti ditunjukkan ataupun dihumbankan orang alim ke dalam neraka. Orang alim ni yang dihumban ke dalam neraka, ataupun dia orang alim itu diseret, dihumban ke dalam neraka Allah, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Allah ayat ni kan lebih kurang dengan peristiwa yang berlaku dalam hijrah ni, peristiwa yang cerita tentang hijrah. Apabila sahabat yang pergi hijrah, kemudian lepas pada yang kerana Allah, ada yang kedua tu sahabat yang hijrah juga, tapi dia tidak hijrah kerana Allah, tapi hijrah kerana perempuan yang dia ingin kahwin. Dan dia panggil hijrah Ummu Qais. Tetapi ada satu lagi golongan
yang orang lain semua pergi, tiba-tiba dia tak pergi. Dia Islam ke? Dia Islam. Dia mengucap ke? Dia mengucap. Tapi bila sampai di Madinah, dia tak pergi ke Madinah. Ada lebih kurang 6 orang ke 7 orang yang tak pergi. 6 orang, 7 orang dia tak pergi ni. Orang tanya pada dia, kenapa yang kamu tak pergi? Kamu kan Islam. Dia kata, kalau pergi ke Madinah, aku nak makan apa? Kalau pergi ke Madinah, ni harta benda yang banyak ni, apa yang akan jadi? Kemudian lepas pada sebut, dah dalam keadaan sampai peringkat demikian, orang semua pergi, kemudian dia tak pergi, dia tinggal di kota Mekah. Dalam perang Badar, dia hanya tahu saja nak lawan Rasulullah ini, dia bagi duit, bagi sumbangan pada Abu Sufyan supaya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi sumbangan nak lawan Muhammad. Ni dia kata, kami bagi sumbangan. Dahlah dia bagi sumbangan, dia pula turut serta dalam perang itu. Rasulullah tahu dia turut serta, mereka turut serta dalam perang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW arahkan sahabat-sahabat bunuh orang yang datang ini. Bunuh. Berjaya dibunuh 6 orang. Siap bunuh saja. Rasulullah SAW sebut, dah selesai saja perang sebut, Rasulullah kata, asingkan mayat mereka. Jangan letak sekali. Mayat dia dengan mayat orang kafir ni masuk dalam lubang lain. Gali lubang. Siap saja gali lubang. Rasulullah kata, heret mereka ni. Heret mereka, campak dalam lubang itu. Apabila campak seorang campak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri dekat lubang itu. Rasulullah cekak pinggang. Rasulullah panggil, ya fulan, ya fulan, ya fulan, halimmu ila dunyakum. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, kejarlah dunia. Inilah nilai dunia yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Nak sangat dalam hidup kamu ni, nak pada harta, nak pada kedudukan, nak sangat, inilah yang kamu dapat. Mati juga pada diri kamu. Kalau jenis tak mati, tak apa. Mati. Oleh kerana kamu mati, kamu menghadap depan Allah. Apabila kamu menghadap depan Allah, kamu nak kena jawab setiap amalan yang kamu lakukan di atas dunia ini. Ini sama. Yu'maru bil alim ilan nar. Diheret orang alim itu, ataupun diseret orang alim itu, dihumban ke dalam neraka. Fatandaliku aktabuhu. Yang menyebabkan waktu mana diheret itu, terburai perut-perut dia mereka. Aktabuh. Perut-perut mereka ni terburai keluar. Fayaduru biha bin nar kama yadurul himaru birraha. Rasulullah SAW sebut, yang menyebabkan mereka tu berpusing-pusing dalam neraka. Berpusing-pusing macam himar yang mengelilingi gelongsor air itu, gelincir air yang keliling-keliling, pusing-pusing itu, kata Rasulullah. Fayatami'u alaihi ahlun nar. Puak-puak dalam neraka ni pelik. Dalam neraka ni semua tengok pelik sangat. Ni azab tahap gaban ni dipanggil. Bukan azab biasa ni. Kami ni pun kena azab, tapi yang ni azab yang pelik sangat ni. Tak ada orang yang sampai tahap ini. Tiba-tiba kena sampai demikian. Fayaqulun. Yang menyebabkan mereka pun tanya, kenapa ma balul abadu qad azana ala ma bina? Dia kata, kenapa yang kamu ni pelik sangat kena seksaan yang lebih teruk daripada yang kami tanggung ni? Kamu ni kenapa? Fayaqul. Lalu dia jawab. Rasulullah SAW cerita. Dia jawab pada ahli neraka, innal ab'ada kana ya'muru bil khair. Aku ni yang jadi teruk sangat ni, yang aku ni jadi hina sangat ni, punca apa dia? Akunya ya'muru bil khair. Suruh orang buat baik di dunia. Ajak orang buat baik. Suruh ya'muru bil khair. Suruh tiap-tiap orang ni buat baik. Kemudian wala ya'ti, tapi aku sendiri tak buat benda yang baik. Dia keluar keliling pada kerja dia, pergi sembahyang Jumaat, wajib pergi sembahyang Jumaat. Dia duduk depan komputer, tengok Facebook dia. Tak pergi sembahyang Jumaat. Dia suruh orang buat baik, tapi dia sendiri tak buat baik. Suruh orang derma, tuan-tuan, derma. Lepas pada derma, dia sendiri pun tak derma. Dia suruh orang buat baik. Tuan-tuan, bangun tahajud malam, tuan-tuan. Kelebihan bangun tahajud malam begini-begini. Dia sendiri tak bangun tahajud malam. Maknanya suruh orang buat baik, tapi dia tak buat benda yang ini. Sampai peringkat demikian. Wala ya'ti wa yanha 'anis syarri wa ya'ti. Aku sendiri cegah orang daripada buat benda yang buruk, tapi aku sendiri yang buat benda yang buruk tadi. Allahu akbar. Minta jauhlah kita daripada Allah benda demikian. Jangan sampai dalam hati kita ni ada perasaan nak buat benda yang jahat. Kalaulah kita tak ada perasaan dah nak buat benda yang jahat,
Doa pada Allah biar mengekali benda yang baik. Kerana dah lah tak buat benda yang jahat tu bagus dah. Tapi nak buat benda yang baik ni payah nak kekal. Payah nak kekal. Baca Quran. Nak baca Quran berkekalan ke? Waktu mana semangat tu semangat. Baca 2 pipi tak berhenti. Tapi lepas pada tu 2 bulan tak baca-baca. Maknanya gambaran apa dia? Waktu mana semangat? Boleh. Tapi lepas pada tersebut hilang. Yang ni nak mengekali benda yang baik itu sukar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebut lagi, al-alimul ladzi ya'lamu wa la ya'malu mislul fatilati tudhi'u lin-nas wa tahriku nafsaha. Rasulullah SAW sebut, orang alim yang dia alladzi ya'lamu wa la ya'mal, dia tahu satu benda tu tapi dia tak beramal, macam sumbu pelita lah. Sumbu pelita yang tudhi'u lin-nas, dia menerangi manusia, wa tahriku nafsaha, tapi diri dia sendiri terbakar. Rasulullah SAW sebut demikian. Yang ni Rasulullah gambarkan, kamu jangan jadi demikian. Jangan jadi kamu bagaikan orang yang menerangi orang tapi membakar diri. Jadi macam lilin kan. Dia sebut dulu-dulu banyak sangat peribahasa disebut guru ini bagaikan lilin, menerangi dan sebagainya. Kita kata tak betul. Hadis Rasulullah sebut jangan jadi begitu. Rasulullah kata jangan jadi begitu. Jangan jadi bagaikan lilin itu. Kerana apa dia? Kerana Rasulullah kata dia menerangi orang, dia sendiri terbakar. Diri dia sendiri rosak. Jangan. Biar dalam hidup kita ni, kita boleh menerangi orang, pada masa yang sama diri kita bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ni benda yang kena jaga pada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Rasulullah SAW sebut lagi, marartu lailatal usriya bi rijalin taqridu shifahahum bi maqarid minan nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Ini satu lagi cerita yang berlaku. Rasulullah SAW sebut, pada malam Isra' aku diisra'kan, aku lalu satu golongan manusia lelaki yang sedang taqridu shifahum, sedang gunting bibir-bibir mereka. Gunting bibir bimaqaridin minan nar, dengan guntingan api neraka Allah, guntingan bahan neraka Allah. Gunting bibir. Dalam keadaan sedang gunting tersebut, faqultu man antum, aku tanya mereka, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Pelik sangat. Ada juga orang yang tak ada kerja gunting bibir. Kerja dia gunting bibir, gunting je bibir ni. Lalu mereka jawab apa dia? Kunna na'muru bil khair, kami suruh orang buat baik, wala na'ti, tapi kami sendiri tak pernah buat benda yang baik tersebut. Suruh orang buat baik, sembahyang sunat tuan-tuan disebut, jangan tinggal sembahyang sunat, dia sendiri tak sembahyang sunat. Dia sendiri, dia sebut ada orang jaga solat, jaga waktu dalam hidup, tapi dia sendiri tak jaga. Maknanya wala na'ti, dia sendiri tak buat benda demikian. Wa nanha 'anil syarri, dia cegah orang daripada buat benda yang mungkar. Wa na'ti, tapi kami sendiri yang mendatangi perkara demikian. Allahu akbar. Minta jauhlah daripada benda demikian. Kerana ancaman ini terlampau besar pada orang yang ada ilmu. Tiba-tiba dia menyembunyikan ilmu pun jadi masalah. Dan jadi masalah kan? Allah bagi ilmu. Sebab tu ilmu jangan diniaga, jangan dijual beli. Tiap kali mana orang nak belajar daripada kita, bila Allah bagi ilmu pada kita, wajib kita sebar. Sebab tu anak pesan banyak kali, mana-mana sekalipun, jangan kita letak nilai. Jangan kita ajar pada diri kita. Ada setengah orang disebut, Ustaz, ni nak jemput Ustaz ni, berapa kena buat bayaran Ustaz? Disebut. Anak kata, bayaran apa? Biasa Ustaz. Orang lain dia ada quotation dia. Ceramah ni ada quotation dia. Anak kata, siapa yang ajar? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah ajarkan kamu kena ikut. Ittabi'u man la yas'alukum, orang yang tak minta apa-apa. La yas'alukum ajran, tak nak ganjaran apa pun, tapi dia nak apa dia? Wa hum muhtadun, dia harap supaya kamu diberi hidayah oleh Allah. Tu je bendanya. Tapi ada orang, waktu mana dia telefon, biasa dia telefon, Ustaz, berapa nak kena bayar ni Ustaz? Bayaran ni, biasa orang lain sejam pertama 3,000 dia sebut demikian. Kemudian sejam kemudian baru naik 1,000 dia sebut.
Anda kata ada ke orang buat demikian? Ada, Ustaz. Ada yang buat benda demikian. Jangan. Kalau tuan-tuan dah dapat benda tu, orang yang ada ilmu dia dapat dah benda yang demikian, dia tak akan dapat di habuan dia di akhirat nanti. Dia tak akan dapat habuan demikian. Tak payah letaklah bayaran. Soal orang nak bagi, nak bagi infak pada kita dan sebagainya, itu soal kemudian. Tapi jangan kita tetap infak paling-paling tidak pun jam copat disebut demikian. Infak paling-paling tidak pun saya ni paling-paling tidak 5,000, saya ni sekian, jangan. Maknanya apa dia? Satu, kita ni Allah bagi ilmu. Bila Allah bagi ilmu, wajib sebarkan. Sebarkan pada orang. Dan sebar, satu lagi tanggungjawab kita apa dia? Dan kita sebar, tanggungjawab satu lagi, kita kena buat benda yang kita sebut. Ini tanggungjawab yang berterusan dalam hidup seorang. Dan ancaman ini hanya akan direalisasikan pada hak siapa yang menyeru kepada Allah Ta'ala atas niat kepentingan dunia, diajaknya orang lain membuat kebaikan sedangkan dia tetap meninggalkannya. Ancaman hadir begini, kerana hidup kamu nak pada dunia lah. Bila kamu nak pada dunia, kamu akan jadi demikian. Tapi kalau kamu nak pada akhirat, kamu tak akan jadi demikian. Tuan-tuan, lagi mana kita kejar dunia, lagi kita mengah. Lagi kita kejar dunia, lagi kita letih. Tuan-tuan tengoklah orang yang mengejar dunia. Lagi dia kejar, lagi tak dapat. Lagi kejar, lagi tak dapat. Asyik terlepas je projek, terlepas lagi disebut. Terlepas lagi. Cuba tuan-tuan kejar akhirat. Dunia tu sujud sembah pada kaki kita. Dunia tu akan menguji kita. Datang. Maknanya orang yang hidup mengejar akhirat, kita boleh tengok bagaimana dunia ni sedang menguji pada diri kita. Ini maknanya gambaran. Hidup tak payah kejarlah dunia. Tak kejar pun tak apa, kerana memang kita hidup di dunia. Tetapi yang kena kejar akhirat, yang tak tentu lagi kita boleh dapat ke tak dapat nilaian akhirat dalam kehidupan kita ini sendiri. Allahu Akbar. Kemudian diajaknya orang lain membuat kebaikan sedangkan dia tetap meninggalkannya. Dan dia melarang orang daripada berbuat kejahatan padahal dia sendiri membuat secara riak kerana mencari nama dalam hidup. Dia sendirinya nak pada benda yang lain daripada itu dalam kehidupan mereka sebut. Kemudian kita sambung sikit lagi. Nak suruh habiskan juga mukadimah ini. Jangan berhenti mencela diri sendiri. Tuan kitab kita disebut, jangan berhenti daripada kita mencela diri kita sendiri. Dalam hidup kita biar nampak beruntung siapa yang hidup dalam keadaan dia nampak kesalahan dan keaiban diri. Sehingga Rasulullah sebut tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Beruntung bagi sesiapa yang hidup dia sentiasa nampak salah dia. Nampak salah dia. Yang salah daripada dia nampak keaiban orang lain. Orang lain kamu tak nampak pun tak apalah, tapi kamu nampak diri kamu tu. Diri kamu tu yang lebih utama dalam hidup. Adapun orang yang mengajak orang kepada pintu Allah dan pada itu dia terus mencela dirinya dan menahannya daripada berbuat kesalahan serta mendorong diri sendiri untuk tidak melengah-lengahkan melaksanakan amalan. Kita dah ajak dah orang, pada masa yang sama kita kena ajak diri kita. Jom kita buat sama. Jom kita lakukan bersama amalan, maka diharapkan dia akan terselamat daripada keadaan demikian. Walau bagaimanapun orang yang berilmu yang tidak mengamalkan dengan ilmunya itu adalah lebih baik keadaannya, lebih terpimpin jalannya dan lebih terpuji akibat daripada orang yang tidak beramal dan tidak mengetahui langsung dalam hidup. Kalau pun begitu kata Tuhan kita ni, kamu ada ilmu pun satu rahmatlah, walaupun kamu tak sempat nak buat, berbanding dengan orang yang tak tahu langsung dan tak buat langsung. Paling-paling tidak kamu ada dah peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama, kamu dah ada ilmu dalam hidup kamu. Barangkali ada orang yang tidak waras akalnya mengatakan buku yang mengenai agama sudah ada banyak dan semuanya sudah lengkap dan mencukupi, jadi tidak ada faedah lagi untuk menyusun buku baru pada zaman ini. Orang yang mengatakan begitu, meskipun dia benar dalam kata-katanya tadi bahawa buku-buku yang sudah ada memang banyak dan sudah mencukupi, namun dia telah tersalah pada kata-katanya bahawa tidak ada faedah lagi untuk menyusun buku pada zaman ini, kerana hati itu sangat cenderung menurut tabiatnya pada setiap yang baru. Saya nak sebut, jangan berhenti daripada buatlah buku-buku baru. Siapa-siapa yang jangan kita ingat bahawa kita dah ada dah banyak dah dikarang alim ulama kitab sebelum daripada ini, maka tak perlulah karang lagi kitab yang baru. Tak. Manusia ni dia suka benda yang baru.
Dia duduk rumah baru, dia nak baru. Tabiat dia, duduk lama sangat, dia bosan dengan benda yang sama. Dia nak benda yang baru. Benda yang baru ni dia nak kasut baru. Lama-lama nak kahwin baru juga. Lama-lama nak sebutnya manusia, tabiat dia. Tabiat benda yang baru dalam hidup dia sebut. Tapi kena tengoklah keadaan yang berlaku dalam diri dia. Di samping itu Allah Ta'ala mengurniakan ulama setiap zaman. Apa yang bakal memenuhi selera ahli zaman itu. Ini cara Tuan kita sebut. Ulama ni dia bergerak dalam zaman. Dia bergerak dalam setiap zaman ada ulama-ulama tersendiri. Zaman-zaman itu ada ulama, di zaman itu ada ulama ini yang diselera oleh masyarakat. Dia ada naik lagi zaman tersebut, ulama suka cara ni. Maknanya berbeza-beza dalam medium dakwah yang berbeza tersebut. Dulu-dulu kan kita dengar orang-orang alim mengajar, boleh mengajar pun tak apa dah. Duduk mendengar dia mengajar, baca kitab, dia baca je kitab, tak apa dah. Tapi zaman sekarang tak nak dah. Kalau setakat kadar baca je tapi tak hurai, kita kata kita boleh baca. Kita boleh baca, dia tak boleh statik. Dia nak supaya biar naik sikit. Lama-lama orang nak dengar kuliah-kuliah yang berbeza-beza. Nak dengar, kadang-kadang nak dengar ustaz-ustaz yang sebut benda-benda yang menyebabkan rasa seronok, nikmat tentang syurga. Ada orang yang nak dengar nikmat tentang, takutnya tentang azab neraka. Maknanya berbeza keadaan medium dalam medium dakwah itu sendiri. Dulu-dulu kan street yang mengajar ni street, tak ada lawak-lawak. Sekarang kena ada lawak-lawak sikit. Kalau tak lawak, ustaz tu straight je. Dia ada juga benda demikian. Tapi jangan lawak manjang. Lawak manjang yang menyebabkan orang bosan juga. Maknanya benda-benda yang sedemikian rupa. Maknanya contemporary itu berlaku dalam dakwah itu sendiri. Sekarang kan ulama-ulama ada yang digital sikit, bawa siap dengan laptop, present lagi. Benda-benda demikian dibenarkan dalam syarak. Tak dilarang pun. Karangan buku-buku itu selalunya sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan buku biasanya kekal hingga sesudah matinya si alim itu. Di antara tuan kita maka akan berhasillah baginya keutamaan menyebarkan ilmu itu. Waktu mana nak belajar di Mesir dahulu, ulama-ulama ni kuat mengarang. Dia nak mengajar tak boleh. Zaman Husni Mubarak. Nak mengajar tak boleh. Mengajar je cakap. Ada ulama-ulama yang khutbah garang sikit aja, turun daripada mimbar je, masuk terus dalam apa dia? Dalam Land Rover polis ni sendiri. Maknanya zaman itu tak boleh nak berucap, sebut sikit aja. Bahkan waktu mana kuliah, tengah-tengah kuliah, pensyarah ni sebut tentang undang-undang syariah dan sebagainya. Pelajar-pelajar ni bingkai bangun. Pelajar-pelajar Mesir yang mutasyaddidin sikit, yang ganas-ganas sikit, dia kata Prof cakap cerita banyak, ustaz kamu cerita banyak ni, yang negara kita Mesir ni sendiri ni tak mengikut syariat lagi, macam mana dia sebut? Pensyarah ni sebut slow-slow sikit, kan aku masuk dalam, dia sebut slow-slow sikit, dengan aku masuk ke dalam, dia sebut. Maknanya takutnya ada zaman sebut. Oleh kerana demikian dia terpaksa karang kitab, buku-buku yang dikarang, sehingga kan beberapa jenis buku-buku yang dikarang tak boleh masuk beberapa buah negara. Di antaranya Arab Saudi melarang daripada masuk Majmu' Rasail, misal contohnya. Dilarang daripada masuk kitab-kitab yang dikarang oleh Hasan Al-Banna. Kenapa? Bimbang, takut jatuh kerajaan Arab Saudi. Sampai hari ni dendam itu belum habis lagi. Apabila naik saja Ikhwan Muslimin, Mursi itu naik saja, Saudi di antara orang yang paling tak gembira. Negara Arab Saudi di antara negara yang tak gembira. Jatuh saja Mursi yang dirampas kuasa tersebut, di antara negara yang paling gembira Arab Saudi. Arab Saudi sampai dengan demikian. Ini nak sebut bagaimana kezaliman terhadap ilmu-ilmu yang disebarkan itu. Dan dia akan dicatat sebagai seorang guru yang terus berdakwah pada Allah daripada dalam kuburnya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi kitab-kitab dia dibaca dan diikuti oleh orang. Dan bila orang ikut saja, maka dia masih lagi mengajar walaupun dia sudah meninggal dunia. Zaman kita kan ada rakaman pula sekarang. Kitab tak ada, rakaman pula ada, misal contoh. Bila ada rakaman, maka rakaman itu tersebar. Walaupun dia dah meninggal dunia, tapi orang masih lagi mendengar. Dengar kata-kata dia, masih lagi dapat pahala terusan dalam hidup. Cuma jangan buat dosa lah. Kita berlakon, jadi pelakon, berselimut dengan perempuan lain dalam satu selimut. Kita dah hati dah, orang tayang lagi, dapat dosa free-free lah kita. Dapat dosa, tak masa-masa.
Dah meninggal dunia, hidup lagi dosa. Setiap kali mana orang tayang, dosa lagi. Setiap kali mana orang tayang, dosa lagi. Dosa ni sampai berhenti bila? Orang berhenti daripada tayang benda maksiat yang kita lakukan. Lepas tu Imam Ghazali kata, kamu mati, biar mati sama dosa kamu. Jangan kamu mati, pahala kamu mati. Dosa kamu tak mati. Rugi kamu. Biar kamu mati, pahala kamu hidup, tetapi dosa kamu turut mati dengan kematian kamu. Meskipun dia sudah lama mati, sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man an asya lisanahu haqqan ya'malu bihi man ba'dahu ujri alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Rasulullah sebut, siapa yang menghidupkan lidahnya, dia menggerakkan lidahnya dalam menceritakan kebenaran, lisanu haqqan ya'malu bihi min ba'dahu, dia dibuat oleh orang yang datang sesudahnya. Orang yang lepas pada dia sudah manfaat dah, orang tersebut sambung lagi ilmu dia tersebut, ujrahu ila yaumil qiyamah, nescaya pahala itu akan berterusan untuk diri dia sampai bila? Sampai hari kiamat. Kita kan kadang-kadang kita duduk dengan anak cucu kita sebut benda-benda agama. Dulu atuk belajar dahulu begini. Sebut pada cucu kita. Apabila kita sebut pada cucu-cucu kita ni, kita meninggal dunia, cucu kita sebut lagi. Sebut dulu, atuk cerita macam ni. Ilmu tu berpanjangan pada kita. Aku namakan risalah ini dengan judul Risalah Al-Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah liraghibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Disebut. Tajuk yang disimpulkan oleh tuan kitab kita ni, yang dinamakan dengan perjalanan ke jalan akhirat, supaya kita senang untuk mudah ke perjalanan kita ni, dan mudah-mudahan dia memberi manfaat pada dia, aku dan seluruh kaum mukminin, dan dia menjadikan pengumpulan tentang kandungannya, pengambilan beratku terhadap apa yang disusun ini sebagai khalis semata-mata kerana mengharapkan keredaan Allah ataupun wajah Allah dalam hidup aku. Ini mukaddimah lah pada perbincangan kitab kita ni. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang nanti kita akan sambung fasal yang pertama, fasal perihal keyakinan dalam hidup sebagai seorang mukmin. InsyaAllah mulakan kita kitab ini. Terdoalah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita nanti, biar kita berjaya untuk khatam kitab ini sebelum sempat kita dikhatamkan nanti, insyaAllah. Ini mudah-mudahan Allah panjangkan lagi usia kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Kitab ni ada tuan-tuan, ada kan? Siapa yang tak dapat lagi tu boleh berjumpa dengan Tuan Haji Ghazali dan sebagainya. Kitab ni paling tidak kita boleh jadi saksi di hadapan Allah. Dia akan jadi saksi pada kita yang kita ni belajar dan kita bertalaqi di hadapan Allah. Maknanya dalam hidup kita ni kita menuntut ilmu berterusan pada kita ni. Biar buat catatan, tuan-tuan buat catatan berapa hari bulan. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita dia tengok balik, dia tahu ayah aku, datuk aku ni belajar dahulu disebut. Paling tidaknya kita ada benda yang kita boleh pegang. Anak-anak kita pun ada kitab, kita pun ada kitab dia, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ada jemaah yang minta supaya nak bawa madu tu. Madu ada yang madu ni madu yang memang orang rumah senyum je kita bawa balik. Bukan madu lain, madu yang datang daripada selatan Thailand, yang ana bantu pada sekolah tahfiz anak yatim yang bapa mereka ditembak mati. Kemudian kita ambil anak-anak tersebut, kita buat sekolah dan mereka menghafal Quran. Alhamdulillah, anak-anak ni dulu ana ingat ana pernah umum kat sini awal-awal dahulu. Waktu itu pelajar lebih kurang 22 orang. Sekarang hasil daripada jualan madu ni lebih kurang 200 orang lebih. Maknanya berkat daripada kita jual madu ni, hasil yang ni lah yang menyebabkan boleh belajar dan buat bangunan dan sebagainya di selatan Thailand, di Krong Pinang nama sekolah tersebut. Ada seorang ustaz Abdullah, kecil je orangnya, tapi ana minta tolong pakak-pakak bangunkan bersamalah. Madu ni ana biasa tuan-tuan buat amalan lah, minum dengan waktu-waktu mana pagi minum. Mudah-mudahan dia akan dipulih daripada penyakit-penyakit pada kita lah. Dalam ada yang kencing manis teruk, dia buat amalan, alhamdulillah turun kadar gula dalam darah dia. Dulu dia kata 18 bacaan gula dia, sekarang lebih kurang dia kata 6 ataupun 7 kadar bacaan gula tersebut. Tambah-tambah musim gula mahal sekarang kan. Jadi minum benda-benda yang kurang gula lah, senang kata.
Kemudian yang keduanya ada yang kena batu karang, asma dan sebagainya, dia buat amalan, alhamdulillah keluar batu karang dia tersebut. Jadi ini tuan-tuan boleh dapat kat luar nantilah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika. Wahai Tuhan kami, tolong cahayakan hati kami dengan cahaya hidayah kamu. Kama nawwaltal arda bi nur syamsika, sebagaimana kamu cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kamu. Abadan abada, selama-lamanya kami pohon pada kamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kamu ya Allah, tolonglah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran, ya Allah hiasilah hidup kami dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Quran, ya Allah muliakanlah kehidupan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa ashrafna bi syarafatil Quran, ya Allah tinggikanlah darjat kami dengan ketinggian darjat Al-Quran. Wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran, ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga kamu ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana, ya Allah tolong jadikan Al-Quran sebagai hujjah dalam hidup kami ya Allah. Wa la taj'al Qur'ana hujjatan alaina, ya Allah jangan kamu jadikan Al-Quran sebagai penghujjah pada kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.